kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شافي. بسم الله كافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal AJK Surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, moci sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan bermula Allah Ta'ala lah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Maka hadir kita pada malam ini atas pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan sebab kita Tok Bilal, bukan dengan sebab kita Tok Imam, bukan dengan sebab kita AJK. Ada kala Tok Bilal pun tak dapat nak hadir kerana ada beberapa ujian. Satu hari Tok Bilal nak pergi ke surau, bini dia kata, "Abang nak pergi mana?" Bini dia orang tupak latai. "Abang nak pergi mana?" "Oh, abang nak pergi surau. Tak ingat malam ni abang bertugas." Tok Bilal, "Abang janjilah kan hujung minggu nak pergi makan ti kencok." Belum. Jadi kalau abang kata nak makan chicken chop, abang pergi bertugas, tak ada lagi kita nak makan chicken chop. Aduh. Allah tu lah abang memang janji, abang tak ingat malam ni abang bertugas. Kalau abang pergi juga jadi Tok Bilal, saya nak balik rumah mak boleh-boleh. Allah, Tok Bilal kata. Tok Bilal pun terpaksa masuk dalam WhatsApp group. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, minta maaf, saya keuzuran malam ni. Aduh. Saya nak bawa bini saya ke hospital. Aduh. Sedangkan nak makan chicken chop. Tok Bilal tipu ke? Dok, Tok Bilal mana boleh tipu. Lepas tu Tok Bilal masuk hospital Kajang 5 minit, keluar bedal chicken chop depan hospital Kajang. Tuan-tuan, ni mana tipu? Memang betul dia pergi hospital 5 minit. 5 minit hospital, 50 minit chicken chop. Hakikatnya tuan-tuan rahmati Allah, hakikatnya Allah Ta'ala tak pilih Tok Bilal hadir pada malam tersebut. Maka kita yang hadir pada malam ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu tuan-tuan kita kena syukur. Manifesto Allah Ta'ala, kita selalu pegang janji manusia. Isteri pegang janji suami, suami pegang janji isteri. Suami kata, kalau you kahwin dengan I, insya-Allah you tak payah masak dah. Hari-hari kita makan kedai. Aduh, tuan-tuan.
Akhirnya lepas kahwin, tuan-tuan, dia marah kita, tak masak. Bini pula tipu suami, bakal suami waktu tu. I kerja kedai tom yam dah 10 tahun. Lepas you kahwin dengan I, you tak payah pergi kedai tom yam. Dapur rumah kita macam kedai tom yam dah. You jangan bimbang. Aduh, tuan-tuan. Lepas kita kahwin dengan dia, jangan cakap kedai tom yam, telur goreng pun malah nak masuk, tuan-tuan. Itu tipu gitu. Apa yang saya nak bagi tahu ni, tuan-tuan berpegang kepada janji manusia, tuan-tuan akan kecewa. Tapi bila kita berpegang kepada janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, katanya Allah, aku tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat pemberian yang aku berikan kepada kamu, sungguhnya azab yang akan dikenakan kepada kamu sangat-sangatlah pedih, sakit. Surah Ibrahim ayat 7. Lalu katanya ulama, ada 3 perkara. Siapa yang buat 3 perkara ni dikategorikan orang yang bersyukur kepada Allah. 3 perkara ni kata ulama. Bukan nama dia syukur, bukan. Siapa nama awak? Abdul Syukur bin Sobah bin Qana'ah bin Tawaduk. Kalau dia tak belajar sifat syukur, dia tak dikategorikan orang yang bersyukur kepada Allah. Bahasan sifat syukur bukan nama, tetapi sifat yang ada di dalam diri seseorang. Maka katanya ulama, 3 perkara ni, siapa ada 3 ni? Yang pertama, syukur dengan hati. Dia bangun daripada tidur, dia celik mata, dia tengok sebelah kanan, dalam hati dia, Alhamdulillah ya Allah, hidup lagi ya Allah. Boleh tengok muka bini sebelah kanan. Tengok pula sebelah kiri, Alhamdulillah, boleh pula tengok bini kedua. Aduh, tuan-tuan, bini kanan nombor 1. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bersyukur. Bini pun bersyukur, Alhamdulillah, boleh tengok muka suami. Tapi kita tak tahulah, kok ada yang tak bersyukur. Bangun pagi-pagi tengok sebelah kanan, bini ni lagi, ingat bidadari dong. Oh, tak tahulah tu, tuan-tuan lah. Maka itu dipanggil sebagai syukur dengan hati. Kita bangun daripada tidur, hati kita berkata, terima kasih ya Allah, Engkau bagi aku hidup lagi ya Allah. Kerana katanya ulama, tidur itu adik-beradik mati. Sebab itu kita bangun tidur, kita baca doa, Alhamdulillahillazi a'yana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku selepas daripada mematikan aku, dan kepada Allah Ta'ala kita dibangkitkan. Itu tidur tu adik-beradik kepada mati. Sebab tu tuan-tuan, kuliah maghrib malam ni jangan tidur. Saya takut tuan-tuan tidur, tuan-tuan terus mati. Kalau tuan-tuan tak nak mati lagi, jangan tidur. Tapi kalau tuan-tuan nak mati, tidurlah tuan-tuan. Sebab itu kita disuruhkan bangun daripada tidur, kita bersyukur. Maka itu dipanggil sebagai syukur dengan hati. Seperti mana tuan-tuan duduk dengan kuliah maghrib pada malam ini. Walaupun di rumah, saya pun tak tahu, mungkin ada di kalangan kita yang bergaduh dengan bini, mungkin ada di kalangan kita yang bergaduh dengan jiran, mungkin ada di kalangan kita yang ada masalah keluarga, tetapi dapat juga hadir kuliah maghrib pada malam ini. Syukur ya Allah, walaupun aku sibuk pagi tadi ya Allah, kenuri sana kenuri sini, sempat datang kuliah maghrib, syukur dengan hati. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang di luar sana dia tak datang, dia kata apa? Awak bolehlah, awak datang, saya ada masalah. Tuan-tuan, dalam dunia ni tak ada orang yang tak ada masalah. Semua ada masalah. Semua ada ujian masing-masing. Kita dengar Tok Bilal azan, hayya 'alas salat. Oh, sedaknya Tok Bilal azan. Tenang Tok Bilal, tak ada masalah. Baru tadi kena pula telinga dengan bini, tuan-tuan. Mana kita tahu? Sama juga dengan tu imam doa tadi, Allah sedaknya relax. Rabbana atina fid dunya hasanah. 3 hari tidur luar, bini hamba tidur kat ruang tamu. Mana kita tahu?
Semua orang ada masalah masing-masing. Maka kita bersyukur dengan hati, dikategorikan kita bersyukur. Dua, bersyukur dengan lisan, dengan lidah. Seperti mana lepas sembahyang kita berzikir, Ilahi Rabbana Subhanallah Subhanallah. Kita bersyukur dengan hati, kita bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Cumanya tuan-tuan, Nabi kata kalau kita nak berzikir subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, yang bagusnya afdal Nabi sebut 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Oh, saya nak zikir subhanallah 2 kali. Up to you, bak kata orang Kelantan, whatever. Cuma yang paling afdal bilangan yang disebut oleh Nabi SAW. Cuma jadi masalah kepada kita, bila kita berzikir, mulut lambat, tangan laju. Ilahi Rabbana Subhanallah Subhanallah Subhanallah. Mulut baru 3, tangan dah 33. Sepatutnya tasbih itu mengiringi apa yang kita sebut. Itu tujuan tasbih. Tu. Tasbih itu. Bukan tasbih dengan makna kita berzikir itu, bukan. Ini tasbih ni tuan-tuan. Subhanallah 1, Subhanallah 1, Alhamdulillah 1. Mulut lambat, tangan laju. Alhamdulillah Alhamdulillah. Mulut baru 10, tangan dah 33. Tak nak macam itu tuan-tuan. Dan dalam kita berzikir, lebih-lebih lagi kita jadi tu imam, jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Takut ditepak sangat tuan-tuan. Ilahi Rabbana Subhanallah sebelah tak jadi sebiji dah tuan-tuan. Slow. Dan jangan lambat sangat. Ilahi Rabbana Subhanallah 1, Subhanallah 2, nak cukup 33, mati tak bila kat belakang. Jangan lambat sangat. Khairul umuri awsatuha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dipanggil sebagai syukur dengan lisan, dengan lidah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita berzikir daripada kita duk menyanyi tuan-tuan, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kalau nak menyanyi yang berfaedah boleh. Nyanyi ni bukan salah tuan-tuan, boleh menyanyi. Tapi jangan nyanyi perkara yang tidak berfaedah. 100% cintaku, itu tak berfaedah tu. Hoi, 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 hanya untukmu. Aduh tuan-tuan, saya pergi ceramah di Seremban tuan-tuan. Tajuk dia Maulidur Rasul, Mahabbah Rasul. Punyalah kita berceramah berdegar-degar. Lepas habis sembahyang Isya, ada seorang jemaah tu kalang kabut nak balik. Kenapa pakcik nak balik? Saya malam ni nak tengok ni kilauan emas. Utai masih lagi berdosa, belum sempat bertaubat kepada Allah. Waduh tuan-tuan. Ada jemaah tu tuan-tuan tengok Gegar Vaganza. Siap dia boleh ikut voice apa ni Gegar Vaganza. Gegar Vaganza kini kembali menyekat diri anda. Oh, ingat tuan-tuan dia. Punya suka dia menyanyi tuan-tuan rahmati Allah. Jangan tuan-tuan, kita nak menyanyi boleh nak menyanyi, tapi menyanyi yang boleh ingatkan kita kepada akhirat. Dan yang ketiga tuan-tuan, bersyukur di atas nikmat pemberian apa yang Allah bagi pada kita. Allah bagi sihat, guna nikmat sihat. Tuan-tuan, betapa ramai orang yang duduk di hospital tu sakit. Tuan-tuan pergi hospital Serdang tengok. 15 minit sekali bunyi ambulans, 15 minit sekali keluar ambulans, 15 minit pula masuk ambulans, keluar pula lagi. Ada yang sakit kaki, patah hidung, patah hati, macam-macam patah tuan-tuan. Sakit tuan-tuan rahmati Allah.
Kita Allah telah bagi sihat. Dan tuan-tuan jangan lupa, kesihatan yang Allah bagi ni pinjaman. Irtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, mu kejarlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya waktu sihat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Walaupun mungkin kita ada sakit, macam Haji ni mungkin ada sakit lutut, dia datang kursi, tapi dapat juga datang dengan kuliah, dengar ceramah. Sakit yang saya maksudkan, yang sakit tak boleh datang dah, duduk dekat hospital tu pakai bantuan pernafasan, daripada kepala sampai kaki 137 wire. Meter ada 3 sebelah kanan, titik titik, makai pula bantuan pernafasan. Tu bila tuan-tuan, tu bila lagi ni. Ni waktu tu tuan-tuan rahmati Allah, kuliah maghrib tak boleh datang, sembahyang jemaah tak boleh datang, azan tak boleh datang. Waktu tak habis lagi tuan-tuan, 30 minit kemudian mati Datuk Bilal tuan-tuan. Ambil gambar Tok Bilal, masuk dalam TikTok, pasang lagu. Telah tiba nafas ini kau tinggalkan daku, kerana takdir yang Maha Esa. Ingat tuan-tuan, mati. Lepas tu kita guna bersyukur dengan kesihatan. Tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan duduk sini pun berapa banyak ambulans. Kenapa bunyi ambulans? Apa ada dalam ambulans? Orang sakit, mana ada dalam ambulans bunyi ambulans. Dalam ambulans ada orang makan nasi ayam, tak? Orang sakit. Maka gunakan kesihatan dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada di kalangan kita mungkin ada yang sakit ni tuan-tuan rahmati Allah. Sebenarnya kesakitan yang Allah bagi juga, itu disuruhkan kita ni ingat Allah. Tuan-tuan tengok ni, berapa ramai yang menyandar, seorang yang tak menyandar. Sebab apa? Ni semua sakit pinggang. Yang sakit Allah telah pilih datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sihat mungkin kita tak datang tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukur. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairun lahu. Sungguh menakjubkan kata Nabi, orang mukmin apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia nikmat, dia bersyukur. Apabila Allah Ta'ala berikan dia musibah, dia bersyukur. Itulah orang mukmin. Allah bagi sakit, dia terima kasih. Allah bagi sihat, dia terima kasih. Dan tetapi tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita bertanya mana yang lebih ingat Allah, sakit ataupun sihat, jawapannya sakitlah banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok orang-orang yang sihat tuan-tuan, dia banyak lupa Allah. Buktinya mana? Tuan-tuan tengok yang duduk pasar malam tuan-tuan, semua orang sihat-sihat. Yang pergi kelabing, yang berjoget degedung, orang sihat-sihat. Mana ada lagi orang pergi di kelabing bawa 2 tongkat tuan-tuan, degedung, lepas tongkat rebah, innalillah, cek alam barzah. Tak ada. Tapi kalau kita pergi masjid, kalau kita pergi surau, ada parking OKU, ada tandas OKU, ada tempat ambil wuduk OKU, ada disediakan solat OKU, tempat OKU, kursi dan sebagainya. Sebab apa? Orang sakit banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding orang sihat. Kalau kita pergi hospital sakit, doktor kata Haji, angkat tangan Haji, Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, Allah. Oh, banyak ingat Allah. Kaki, Allahu Akbar, kaki sakit juga Allah. Allah Al-Baqarah, Ali Imran, As-Sajdah, Al-Mu, semua surah disebut. Baca tidak? Dan sakit tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau sihat tuan-tuan lupa Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sakit, begitu juga miskin. Allah bagi sihat, gunakan ibadat untuk melakukan gunakan kesihatan itu untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Allah bagi kita kaya, ya Allah bagi kita kaya, gunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ni kalau kita sihat ni tuan-tuan, mungkin kita tak datang. Anak kata, ayah, jom ayah hujung minggu ni kita pergi Langkawi. Oh, ayah tak boleh pergi Langkawi. Kenapa? Ayah kencing manis. 10 minit sekali ayah nak kencing. 10 minit sekali ayah nak kencing. Tak boleh jalan jauh. Bayangkan tuan-tuan, biasanya daripada Kuala Lumpur nak pergi Langkawi 8 jam lebih kurang. Bawa ayah dia 8 hari baru sampai. Asal jumpa RNR nak kencing, dah 10 minit sekali. Asal jumpa RNR nak kencing. Asal nak kencing jumpa RNR. Tak jumpa RNR, aku nak kencing juga. Berhenti juga tepi jalan tuan-tuan. Sakit. Last sekali dia pun kata dengan anak, engkau nak pergi, engkau pergilah bawa anak-anak engkau. Ayah tak boleh pergi jalan jauh. Ayah boleh pergi surau je dengar kuliah. Kalau duduk dengar kuliah 10 minit berasa nak kencing, keluarlah. Lepas keluar masuk balik. Nampak tadi ada seorang dua keluar tadi kat belakang tu. Lagi dia masuk balik, dia kencing manis satu tuan-tuan. Lagi dia masuk balik tuan-tuan. Nah, maka ini menunjukkan bahawasanya tuan-tuan rahmati Allah, dalam keadaan kita sakit ni tuan-tuan, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya tuan-tuan waktu PKP, PKPB, PKPD, PKPC sampai Z tuan-tuan PKP. Saya dijemput oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk ceramah di pusat-pusat kuarantin ni. Sebab mereka ni lama sangat duduk di pusat kuarantin. Ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang tak ada harapan, ada yang putus asa. Saya pergi ceramah tuan-tuan. Saya pergi ceramah tuan-tuan rahmati Allah, dalam bilik cermin ni saya nampak semua pesakit-pesakit dalam cermin. Yang ada duduk dalam tu saya ceramah sampai pesakit COVID stage 3. Tak, 1 beres lagi, 2 tak apa nak beres, 3 rebel tuan-tuan. Saya ceramah tuan-tuan, sejam saya ceramah berkenaan dengan sobar, berkenaan dengan nikmat kita yang Allah bagi ni, syukur. Apalagi tuan-tuan rahmati Allah, bagi ceramah gembira sikit. Sejam saya ceramah tuan-tuan, seorang pun tak bangun daripada tempat duduk mereka. Sebab apa? Sakit. Sebab sakit tuan-tuan. Seorang pun tak bangun tuan-tuan rahmati Allah. Beza dengan saya ceramah di pasar bazar Ramadan. Saya dijemput ceramah di bazar Ramadan, tengah-tengah bazar Ramadan. Punyalah kita ceramah tuan-tuan dah macam ahli politik dah. Tuan-tuan, takbir. Seorang pun tak duduk, kurang hasam. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang pergi bazar bukannya sakit, sihat-sihat. Kita berceramah, takutlah kepada Allah. Ayam golek 1, bukan dia dengar kita. Tuan-tuan, kita ni ibadat kita tak tahu. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir, mertabak 3 tuan-tuan. Dia tak dengar ceramah kita sebab sihat. Sebab sihat tuan-tuan rahmati Allah. Begitu juga tuan-tuan rahmati Allah, kalau Allah Ta'ala bagikan nikmat kepada kita, nikmat berbentuk duit, banyak harta, maka gunakan harta itu untuk kita bersedekah, untuk bantu adik-beradik, untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan kita sombong. Kenapa kita nak sombong tuan-tuan? Bukan kita punya. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu tu semua fakir miskin belaka, tak ada apa-apa, bukan milik kita. Sampai orang buat lagu tuan-tuan, Irwan Shah buat lagu, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Allah punya. Lihatlah bunga yang mekar, subhanallah, itu Allah yang punya. Allah punya. Tiada yang engkau punya. Dia sebab dia dulu penyanyi dandut, jadi dia berhijrah, dia menyanyi lagu Islamik sikit, tapi lenggok-lenggok dandut tu kena ada, baru kena dengan lagu dia. Tiada yang engkau punya, dari itu janganlah sombong serta iri hati. Awi, kena ada sikit awi belakang. Bapak kita nak sombong tuan-tuan, bukan kita punya.
Bini kita bukan kita punya, anak kita bukan kita punya. Kalau kita punya, tuan-tuan, kita tak nak bagi anak kita mati. Tapi mati tercekik kacang nasi lemak, tuan-tuan. Kalau itu bini kita tak nak bagi mati, dia tak mati. Tapi bini kita mati tercekik biji durian, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bukan milik kita, tuan-tuan. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang milik kita. Maka sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita pergi ke bank, kita biasanya tengok di luar bank ada orang minta sedekah. Orang minta sedekah, kita nak bagi, kita bagilah. Tak nak bagi, tuan-tuan rahmati Allah, pergi, berlalu pergi. Ini adalah tak nak bagi, kita kutuk dia. Apa ni minta sedekah? Tangan ada, kaki ada, bulu hidung ada, bulu mata ada, bulu tiak ada. Habis semua cerita. Tuan-tuan, kalau kita tak nak bagi, tuan-tuan, bak kata orang Kelantan, close your mouth. Tutup mulut, kita pergi. Dan kalau kita bagi pun, tuan-tuan rahmati Allah, dia bukan minta banyak pun. Dia bukan minta RM10. Kalau dia minta RM10 pun RM1 juga kita bagi. Jadi tak salah, tuan-tuan rahmati Allah. Tanda kita bersyukur dengan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah ni pemimpin, tuan-tuan. Kita tengok di Malaysia, tak payah Malaysia lah, kita tengok di seluruh dunia, mana pemimpin yang naik kereta kecil, yang apa panggil apa, hidup serba sederhana? Tak ada. Kampung kita pun ketua kampung naik kereta Camry. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pemimpin, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi diceritakan Rasulullah ini, dia banyak bagi hartanya kepada orang lain. Dia hidup serba kekurangan. Baju bertampung-tampung, tuan-tuan rahmati Allah. Makan pun sedikit. Satu hari bertanya dengan Aisyah, wahai Aisyah, dekat dapur ada makanan tak Aisyah? Aisyah jawab, ya Rasulullah, dekat dapur tak ada makanan ya Rasulullah. Beres, hari ni aku puasa. Tu pemimpin Rasulullah SAW. Kat rumah kita cubalah tuan-tuan buka peti sejuk. Buka peti sejuk nombor 1. Macam-macam ikan. Ikan tongkol, ikan cencaru, ikan buntal pun ada, tuan-tuan rahmati Allah. Obo-obo pun ada. Ni sayur pula, tuan-tuan rahmati Allah, macam-macam sayur ada. Pucuk paku, pucuk ubi, daun ketum pun ada. Allahu Akbar. Apa ni, ayam pula, macam-macam ayam. Ayam bandar, ayam kampung, ayam seramu, burung unta pun ada. Hebat, tuan-tuan. Tak macam Rasulullah, kat rumah tak ada makanan. Sedangkan Rasulullah ni ada harta, tuan-tuan. Tapi dibagi hartanya, bantu orang, tolong orang, bantu orang, tolong orang. Tanda dia bersyukur dengan nikmat pemberian daripada Allah Ta'ala. Dan dicerita di dalam kitab, tuan-tuan, Rasulullah kalau Rasulullah berdiri, tengok bawah, nampak kaki Rasulullah, kurusnya perut Rasulullah SAW, kurang makan. Kita jangan cakap berdiri, rukuk tak nampak lagi kaki, tuan-tuan. Banyak sangat makan. Pantang orang pelawur bedah. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, orang bubur nasi lemak, orang bubur pisang, dah bedah dah nasi lemak, dah bedah dah pisang, ambil lagi 2 bungkus, letak lagi ke motor. Astaghfirullahaladzim. Lapar sangat ke kamu? Bagilah orang lain, banyak lagi yang tak makan tu. Awak makan dah kan, bagi kat orang lain pula. Ni dia, tuan-tuan, syukurlah dengan ada harta kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam bank ada berapa ribu? 200,000. Tuan-tuan umur dah 60, 70. Bukan tuan-tuan boleh makan chicken chop pun, gigi dah tak ada. Tuan-tuan nak makan lamb chop darah tinggi, nak makan daging gaut, nak makan manis, kencing manis. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal yang afdal, hak molek ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, bagi orang makan. Bukan susah, tuan-tuan. Lepas sembahyang subuh, salam dengan Tok Imam. Tok Imam free ke pagi ni? Free. Jom Tok Imam, saya belanja makan. Tok Imam nak makan apa? Roti canai 01, RM1.50. Air TO RM1.50. Baru RM3. Asbab RM3, tuan-tuan rahmati Allah, mungkin tuan-tuan masuk syurga. Tapi tuan-tuan kedekut. Bukan tuan-tuan lah, orang lain kedekut. Kalau hari-hari pun tuan-tuan belanja Tok Imam, tuan-tuan takkan miskin.
Ini jaminan dari Rasulullah, tidak akan miskin, tidak akan berkurang harta bagi mereka yang sedekah. Tuan-tuan, belanja tu imam, salam tu imam, itu belanja tu imam mungkin masuk syurga. Kalau tuan-tuan belanja penceramah, mungkin tuan-tuan masuk syurga bi ghairi hisab. Tuan-tuan, mana kita tahu? Sebab kita tak tahu tuan-tuan, mana amal ibadat kita yang diterima oleh Allah, kita tak tahu. Ada orang diterima amal ibadatnya kerana baca Quran, ada orang diterima dengan sebab sedekah, ada orang diterima dengan sebab bagi anjing minum. Kita tak tahu, tuan-tuan rahmati Allah. Maka sebab itu disuruhkan kita buat baik. Fastabiqul khairat, segerakan buat baik. Kita tak tahu. Dan tuan-tuan jangan bertangguh. Tuan-tuan nak ibadat hari ini, tuan-tuan nak bertaubat hari ini, tuan-tuan nak istighfar hari ini, tuan-tuan nak sedekah hari ini. Tuan-tuan jangan tunggu besok, tuan-tuan rahmati Allah. Besok kita tak tahu sama ada tuan-tuan mati ke, kita tak tahu. Hari lepas semalam kita tak boleh patah balik. Hari besok belum tentu lagi. Hari yang kita ada sebenar-benarnya hari ini, tuan-tuan rahmati Allah. Besok belum tentu lagi. Mungkin tuan-tuan mati dulu, saya tak tahu. Mungkin tuan-tuan dulu, ataupun mungkin tuan-tuan dulu, ataupun mungkin tuan-tuan dulu, saya tak tahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, banyakkan kita buat baik, jangan panjang angan-angan. Nabi SAW bagi tahu ada dua perkara yang aku paling takut berlaku kepada kamu wahai sahabat. Lalu katanya Rasulullah, yang pertama mengikut hawa nafsu, yang kedua panjang angan-angan. Tak apa, malam ni tak dengar kuliah, besok ada, panjang angan-angan. Tak apa, minggu ni tak dengar kuliah, minggu depan ada, panjang angan-angan. Tak apa, bulan ni tak sedekah, bulan depan ada. Tak apa, tahun ni tak sembahyang tarawih, tahun depan ada, panjang angan-angan. Tuan-tuan, ni Nabi takut. Sebab bila dia panjang angan-angan, dia akan bertangguh dalam mengabdikan diri dia kepada Allah. Dia bertangguh bertaubat, bertangguh baca Quran, bertangguh belajar ilmu agama, bertangguh dengar kuliah. Kerana dia panjang angan-angan. Tuan-tuan, yang panjang angan-angan budak-budak bolehlah tuan-tuan. Sebab golek kebiasaan budak-budak akan panjang umur. Kebiasaan. Kita orang tua, bukan kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan orang tua ni tuan-tuan, depan kita mati dah. Budak-budak ada harapan untuk tua. Orang tua tak ada harapan untuk muda balik. Depan dia lah mati. Sebab tu orang buat lagu, cerita-cerita panjang tu, budak-budak yang menyanyi. Cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku miskin, sekarang alhamdulillah. Dulu aku menderita, sekarang aku bahagia. Tu budak-budak yang menyanyi cita-cita dia nak jadi orang kaya. Budak-budak. Kalau lagu tuan-tuan, cita-citaku untuk pergi alam barzakh, dulu ku lara, sekarang alhamdulillah. Dulu aku bergembira, sekarang aku menderita. Waktu muda tak nak belajar, dah tua baru nak belajar. Ustaz ceramah 10, sebelah dia lupa tuan-tuan. Termasuk dengan semalam punya kuliah, lupa. Tapi tak apa. Katanya Abu Darda, jadilah kamu orang alim. Kita tak boleh jadi orang alim. Jadilah kamu, tidak pun kamu menjadi orang yang belajar. Ada kitab belajar, tak laki, tak boleh juga. Kalau tak boleh juga, jadilah kamu orang yang ketiga, orang yang mendengar azan. Tak lagi dah. Jadilah golongan yang ketiga yang mendengar. Dan jangan kamu jadi golongan yang keempat. Macam tuan-tuan ni golongan mendengar lah, tuan-tuan rahmati Allah. Dengar, anggur, alhamdulillah. Kita datang tak apa tuan-tuan, yang penting kita datang. Sebab inilah waktu kita nak belajar bainal maghrib wal isya. Lepas subuh sibuk dah dengan kerja, lepas zuhur pun tak dan, lepas asar pun tak dan. Bainal maghrib wal isya, jangan ganggu antara maghrib dengan isya. Dan kenapa seluruh dunia buat kuliah lepas maghrib? Sebab waktu dia singkat di antara maghrib dengan isya. Kadang-kadang 30 minit, 40 minit. Cuba kalau buat kuliah baina subuh wa zuhur, tu imam mati, tu Bilal nazar, pengurusi ICU tuan-tuan, lama sangat duduk.
Sebab tu dia buat 40 minit. Supaya kita boleh dengar, kita boleh masuk. Kalau bini kita nak ajak abang, jom abang, lepas maghrib kita makan chicken chop, bagi tahu kat bini. No way! Tu. Kenapa abang marah? Kita pergi dengar kuliah maghrib dulu. Dia akan pujuk kita. Abang. Dia pujuk guna hidung. Abang. Kita jangan terkesan, tuan rahmati Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sikit lagi tuan-tuan boleh ya? Baik tuan-tuan. Takut lama-lama kan azab pula. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhan dengan dimuliakan dan dimewahkan hidup, dia tidak mahu bersyukur, tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombong, Tuhanku telah memuliakan daku ni. Tuan-tuan, bukti kebanyakan orang yang Allah Ta'ala bagi dia kaya, bagi dia nikmat, dia lupa diri. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah bagi nikmat kaki, dia berjalan tempat maksiat. Allah bagi tangan, dia pegang benda-benda maksiat. Allah bagi mulut, duk mengumpat sana sini. Lebih-lebih lagi yang biasa mengumpat ni moci-moci lah. Bukan moci sini, di Ukraine, di Afghanistan dan sebagainya. Jaga mulut kita. Jadi zaman dulu kita dengar, memang betul zaman dulu kita dengar
Orang perempuan je banyak mesyuarat tingkah. Zaman sekarang ni orang lelaki pun sama naik dengan orang perempuan, mengumpat. Dah ada jemaah mengumpat Tok Bilal. Ada yang kata suara Tok Bilal ni tak sedap macam Wan Depek, misalnya contoh. Tok Imam baca salah, oh pandai dia. Ni bak kutuk, bak mengatur orang. Allahu Akbar. Kalau ada pula jenis makcik-makcik pergi rumah kawan-kawan, dah mengumpat orang sana, mengumpat sampai buat grup membawang taman mewah. Oh dahsyat dan rahmati Allah. Jangan ibu-ibu, kalau kita mengumpat tanda kita tak bersyukur dengan nikmat mulut yang Allah bagi pada kita. Jangan jadi macam cerita apa 2008 tu, Mami Jarum 2008-2006. Mami Jarum kan dia suka cocok orang, dia orang panggil Mami Jarum. Sampai dia ada lagu, tuan-tuan. Hai Mami Jarum, alah hai Mami Jarum, penyampai cerita cepat dari berita. Berita tak masuk lagi, dia sampai dah cerita, tuan-tuan. Hai Mami Jarum, alah hai Mami Jarum, tugas utama hanyalah duk mengata. Tak berhenti. Tugasnya mengata, mengumpat orang, kutuk orang. Hati takkan senang kalau tidak dicanang kisah buruk rumah tangga orang. Bila sorang-sorang dia pun naik bosan, singgah rumah orang cari bahan. Oh tu Mami Jarum. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah tuan-tuan kita bersyukur dengan nikmat mata, gunakan mata baca Quran, tengok Quran. Tengok Quran ni mukjizat, tengok Quran boleh pahala dah. Tak baca lagi, tengok saja boleh pahala dah. Tapi janganlah bila orang suruh baca Yasin, Ji baca Yasin, tengok. Kenapa Ji tengok? Ustaz kata tengok boleh pahala. Aduh berat nanang dan rahmati Allah. Maksudnya Quran tengok boleh pahala, baca boleh pahala, dapat kita amalkan pula keseluruhannya. Yang kita baca Allah banyaknya boleh pahala, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal baca Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran akan datang memberi syafaat, Quran akan datang memberi pertolongan kita pada hari akhirat. Anak kita tak dapat dah, tuan-tuan. Kalau pagi ni kita mati, bukan kita lah tuan-tuan, pagi ni tuan-tuan mati, dah. Bila tuan-tuan mati, anak tuan-tuan menangis, ayah mati. Tengah malam lepas maghrib, Selangor lawan dengan MU, tuan-tuan rahmati Allah. Gol! Gol! Tadi menangis pagi tadi tu, bapak meninggal dunia. Malam gol! Gol! Selangor 2, MU 0, tuan-tuan rahmati Allah. Ni. Oh hebat tuan-tuan. Tak ingat dah kita. Tuan-tuan nak suruh siapa dia ingat tuan-tuan? Jangan cakap waktu tuan-tuan nak ke bumi. Semayang jenazah tuan-tuan, saya pergi ceramah di satu masjid. Bila saya ceramah masjid itu, tazkirah Jumaat sebulan sekali. Sampai trip saya sebulan sekali mesti ada jenazah, tuan-tuan rahmati Allah. Ni. Jadi bila sampai lepas semayang Jumaat, tu imam akan umum. Adakah ahli waris yang nak imam semayang jenazah ini? Seorang pun tak ada, tuan-tuan. Terdetik dalam hati saya, siapa hantar jenazah ni? Dia tak ada adik-beradik ke? Tak ada anak-anak ke? Rupanya ada, tuan-tuan. Tapi seorang pun tak boleh semayang jenazah untuk ayah dengan mak. Tuan-tuan buka dalam kitab mana pun, afdal semayang jenazah mak dan ayah anak-anak dia. Tapi tak ada anak-anak yang boleh semayang jenazah. Nampak keluar van jenazah daripada forensik hospital, beratur pergi ke masjid, Mercedes, BMW, Lamborghini, kuda jini, arnab jini, kambing jini. Keluar daripada kereta pakai coat, pakai tie sampai nak tercekik, tuan rahmati Allah. Seorang pun tak boleh semayang jenazah untuk mak ayah. Oh my God, tuan-tuan. Habis kita, tuan-tuan.
Bila kita mati nanti tuan-tuan, ni lah tuan-tuan punya amal ibadat, dengar kuliah, amal ibadat cari ilmu, Quran, sembahyang, ni lah yang akan menemani kita di alam barzakh. Bila tuan-tuan mati, bini tuan-tuan akan menangis. Sebelah kanan, terbalik pula, sebelah kanan menangis, abang mati dah. Sebelah kiri tengok duit dalam bank ada berapa tuan-tuan. Ni cukup 4 bulan 10 hari. Kalau kata bini Tok Imam mati, bini Tok Imam dah habis edah 4 bulan 10 hari, dia kahwin dengan Tok Bilal pula tuan-tuan. Itulah dunia. Tok Bilal bukan sini ni, tempat lain. Tok Bilal pun pandai. Waktu Tok Imam hidup, dia azam macam biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Tok Imam meninggal. Dah. Kemudian habis pula edah bini Tok Imam, Allahu Akbar, Allahu. Sampai dekat ayat solat, hayya 'alas salat. Mana mau tak minat tuan-tuan rahmati Allah. Kahwin dengan Tok Bilal. Satu hari Tok Bilal nak jadi Bilal subuh, tersepak batu depan tangga, terhantuk kepala, mati pula Tok Bilal. Edah bini Tok Bilal 4 bulan 10 hari, kahwin pula dengan Tok Siok, tuan-tuan rahmati Allah. Satu hari Tok Siap pun cuci tandas sambil-sambil menyanyi lagu DJ, tuan-tuan. Tergelincir kepala Tok Siap, terkena dekat mangkuk tandas, arwah Tok Siap pula. Nak 4 bulan 10 hari edah bini Tok Siap, bini Tok Siap kahwin pula dengan pengurusi surau, tuan-tuan. Habis semua AJK surau jadi suami dia lah. Nah, itulah dunia. Yang mati terus mati, yang hidup perlu diteruskan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi ajar kepada kita macam mana kita nak bersyukur kepada Allah. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kamu kena tengok orang yang lebih rendah daripada kamu, dan jangan kamu tengok orang yang lebih tinggi daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat pemberian Allah Ta'ala kepada kamu. Tengok orang yang berendah. Kita ada kereta, biarlah kereta buruk sekalipun, kereta Saga tahun 1985 dirasmikan oleh Tuan Dr. Mahathir, Alhamdulillah, tak apa. Ada juga kereta buka signal hidup vapor, buka vapor hidup signal, tak apa, bersyukur. Ada juga kereta start 10 kali, 11 kali baru hidup. Datang surau naik kereta, balik tolak, tuan-tuan. Alhamdulillah, ada juga kereta. Hari ni bateri kong, besok radiator, lusa starter. Alhamdulillah, ada juga kereta. Orang lain naik motor. Hujan panas, dia kena hujan. Panas pun dia panas. Yang naik motor pun perlu bersyukur. Orang lain naik basikal, kena kaya baru bergerak. Yang ada basikal tengok lagi bawah, bersyukur. Orang lain jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur. Sebab apa? Orang lain tak ada kaki, kena potong. Pagi tertarik, tengah hari tertarik, petang tertarik, malam tertarik. Dalam pergi tertarik, tak ajak ustaz lah tu, pada muka kena potong. Last kali kena potong. Ni Allah telah tarik kaki dia, tarik kaki kena potong. Rahmati Allah. Bila potong kaki, tuan-tuan bersyukur. Orang lain, tuan-tuan, kaki tak ada, tangan tak ada, dia kaki je tak ada, bersyukur, tuan-tuan. Yang kaki tak ada, tangan tak ada, bersyukur. Orang lain kepala tak ada, rahmati Allah. Ya, mana ada lagi dalam sejarah kemalangan kepala putus hidup lagi. Tu alhamdulillah Pak Citi hidup lagi. 2 hari datang masjid, ni kepala tak ada lah, tangan kaki ada, tak ada, tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukur, munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni seperti mana lagu nasyid suruh kita bermunajat. Munajatku padamu Tuhan, ampuni dosa sekalian insan, sempurnakanlah kehidupanku, afiatkanlah dengan nikmat-Mu, jadikan kami hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. Sudah tuan-tuan, letih pula tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa sekadar itu dulu lah tuan-tuan. Ni mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita istiqamah dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan terakhir tuan-tuan, jangan tinggal doa. Lupa saya nak pesan, terakhir jangan tinggal doa. Sebaik-baik doa bahasa Arab. Doa tuan-tuan, kerana doa itu senjata bagi orang mukmin. Ustaz, saya tak pandai doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Saya doa lorak Kelantan boleh ke? Boleh. Ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah, ya Allah, kawin main dalam haji, main kapur, tak apa. Yang penting kita doa bahasa Melayu, tak apa. Saya tak pandai doa bahasa Melayu, doa bahasa Cina. Kalau pandai bahasa Cina, ya Allah, yang kau sang se lin dan lin chong wei pencin, tak apa. Ni kalau kita pandai bahasa Cina. Tak pandai bahasa Cina, saya dulu sekolah India, doa bahasa India. Ya Allah, ini pergi siapa dah macam-macam ni, yo ni di macam ni nalar ke siapa dah ikutlah tuan-tuan. Yang penting kita berdoa, ada masalah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tuan-tuan di luar sana, saya sebenarnya ada bawa jualan sikit roti canai frozen, itu saya sendiri buat, saya sendiri uli tuan-tuan rahmati Allah. Ni saya ada satu tempat yang saya sewa, jadi tuan-tuan saya sendiri uli, saya sendiri tebang. Jadi tuan-tuan boleh pakat-pakat beli di belakang sana roti canai frozen tuan-tuan. Goyang-goyang begitu, kita insya-Allah kita boleh makan. Yang tak nak beli, tutup mata kanan, buat-buat tak nampak, balik tuan-tuan rahmati Allah. Itu dia tuan-tuan ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita letak kat meja belakang ni, tuan-tuan boleh pakat-pakat beli deh. InsyaAllah saya pun datang, mungkin jarang-jarang sekali, jadi ambillah peluang tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh pakat-pakat beli deh. Wallahu a'lam. Salah silap, terkasar bahasa, terguris hati, saya dengan rendah diri memohon maaf. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.